Bila datang ke Kyrgyzstan ni, korang kena try cara dorang minum. Dorang letak jam raspberry ni dalam air teh yang panas ni untuk gantikan gula. Hai, selamat pagi. Hari ni hari ketiga kita orang dekat Kyrgyzstan. Sekarang ni nak capture sunrise dekat kita orang punya daripada view youth camp. So sekarang baru pukul 7.57. Kita orang nak pergi breakfast. Breakfast pukul 8 pagi. Jom. I lupa nak tunjuk semalam sinki dekat toilet je. Dari tandas ni korang boleh pergi ke belah kanan dan ada ruang sinki. So inilah dia sinki. Nak cuci muka, nak gosok gigi, semua dekat sini. Complete, siap, ada tisu sekali. Senang cerita, youth camp ni memang best. Hello, morning. Good morning. Breakfast untuk hari ketiga kami di Kyrgyzstan ni, kami masih disajikan dengan telur mata dan ada roti gulung berinti dan juga waffle. Yang penting sedap dan kenyang sangat-sangat. Bila korang datang sini, korang memang wajib try minum teh dengan cara dorang. Tapi I tak sure ni raspberry ataupun strawberry. So hari ni I try letak tea dengan jam. Rasa dia sama macam kita beli uncang teh strawberry dekat Cameron tu. Tapi yang ni korang kena letak terus jam dalam ni dan kacau-kacau. Tak rugi tau, cuba. Okay, so kita orang dah check out sekarang. Dari Bosogo Yurt Camp, kami teruskan lagi perjalanan ke Aksai Canyon. View gunung yang bersalji memang view yang kita takkan dapat dekat Malaysia. Jadi jangan tidur dalam kereta melainkan waktu malam. Laluan ke Aksai Canyon ni lebih sesuai guna kereta yang SUV ataupun 4x4. Dekat area canyon ni dia tak banyak papan tanda, jadi korang kena download offline map siap. Okay korang, kita orang dah sampai ke Aksai Canyon. Memang ke dalam gila. Tu Ishkule. Weh, kesian weh kereta driver kita. Kotor gila. Jom. Hi. Hi. Hello. Hello. Kevin, in the top? Yes, this is my group. Oh, your group? Oh yeah. Lama tak pergi tapi Itulah. Okay kot, slow-slow. I tak buat. You doh. Dia pun tak buat air. Tak apalah, kita santai-santai je. Make sure korang datang sini pakai kasut yang sesuai dengan semua tempat. Kiri nampak puncak. Okay, I cuba naik lagi sikit je nak sampai puncak dia. Wah. Mak kau. Elok. Nak portrait ke foto biasa? Okay. I rasa naik atas puncak dia lagi lawa. Cuba tengok ni. 1, 2, 3. Aksai Canyon terletak di kawasan pergunungan Kyrgyzstan. Nama Aksai dalam bahasa Kyrgyz bermaksud lembah putih yang diambil daripada warna batu dan tanah di kawasan ini. Sejak ratusan tahun dahulu, kawasan Aksai digunakan oleh masyarakat nomad sebagai laluan bermusim. Canyon ini terbentuk secara semula jadi melalui proses hakisan angin dan air selama ribuan tahun. So kita nak turun dah sekarang. Penat. So puncak dia memang lawa gila lah. Worth it lah naik. Datang je Kyrgyzstan, korang pakai je kasut hiking. Nak lawa-lawa, hike pakai kasut hiking juga.
Sebab kita orang punya local driver ni memang tak bagi tahu tau. Tahu-tahu kena hiking. Lepas tu dengan weather dia memang sangat nice lah. Dia panas tapi berangin sejuk. So dia tak berpeluh lah. Okay korang. So nak turun kat bawah tu dah. Dia basically halal je semua. Lepas tu tandas dia bersih gila. Tapi makanan dia macam semua sedap-sedap. Dia macam Aeon. Aeon juga. Kek. Sedapnya. Tu harga kek dia. 97 som dia. Ni dimsum. Goreng, nugget. Actually dia punya makanan tu memang semua sesedap. Ni salmon. Salmon dah 66 sen. Salmon harga dia weh, murah dok. Ni inti-inti dia semua sedap. Cakoi. Ni nasi goreng. Ada lagi lah salad. Oh ni sayur. Banyak yang murah-murah. Cari air sejuk. Pakai sendiri tau. Self service. Kotor mana sendiri. Dekat sini dia sediakan fasiliti untuk basuh kereta. Kita basuh sendiri je. Tempat bayar dia. Suruh je cakap ni. Sekarang kita orang dekat RNR. Nak pergi toilet. Toilet sekejap. Kena bayar. Kecil je. Kecil je toilet dia. Kongsi eh? Oh tak. Kecil je. So, toilet dia macam ni. Tanpa buang masa, kami teruskan road trip menuju ke penginapan kami yang keempat, iaitu di Chon Kemin Valley. Chon Kemin terletak di utara Kyrgyzstan, dikelilingi banjaran gunung dan sungai yang mengalir tenang. Chon Kemin mempunyai persekitaran semula jadi yang unik dan mempunyai pemandangan yang indah dari separa padang pasir hingga glasier. Nama Chon Kemin membawa maksud lembah besar, merujuk kepada kawasan yang luas dan subur. Antara aktiviti yang boleh buat dekat Chon Kemin ni, korang boleh rafting di sungai Chon Kemin, hiking dan menunggang kuda. So kita dah sampai ke Ula Guest House. Check in. Sekarang This house. okay, view dia sangat cantik. Ni toilet tak korang? Sekarang kita orang nak ride horse. Dia dekat dengan guest house kita orang juga. Dah sampai. License 조심. So kita orang tak kontrol kuda tu sendiri. Kita orang follow je. So masing-masing tak pandai. Mister. Ya, ikuran. Точно провода сару. Эйка, точно провода сару. 너는 뭐가 많이 컸는데? Değişip yürüyor takasına. 레시피 필요해. Bismillahirrahmanirrahim. Budak kecil pun naik kuda tak naik kuda. Pull for me, come on. You.
kalau siapa yang nak buat DIY, masa tak nak ambil package kan, kita orang suggest korang tidur dekat Ula Guest House. Macam kita orang kan ambil driver tu dah all in dengan guest house, tapi kuda ni dia bayar asing. Kau ada yang tak naik kuda ke, tapi korang memang kena naik sebab memang best gila. View dia memang cantik sangat. Kuda ni diorang siap bawa try naik atas bukit lagi. Tadi kita kat bawah tu kan, dia naik bukit pula. Sekarang nak turun. Ya Allah, sedapnya angin. Wih, dekat. Hai. Hai. Hari ni I nak tunjuk dekat korang guest house kita orang dekat Ula Guest House. Ini under construction juga. Yang kita orang duduk sekarang yang ni. Memang lawa gila korang. So jom I tunjuk korang bilik dia. Wah, cantiknya. Subhanallah. View kat sini boleh cantik. Kita orang punya bilik kat tingkat atas. Atas ni dia ada dalam 5 bilik. Kita orang bilik nombor 4. Dia ada 2 katil. Satu katil queen, lagi satu single bed. So ni pula tandas dia. Ada bidet. Ni tandas dia. Macam biasalah, tak ada bidet tau. Dia pakai tisu je. So ada water heater dan tu ruangan mandi. Okey, untuk plug point dekat setiap katil ada 2 plug point. Dua kat atasnya ada 2. Ada 2. Lepas tu ada lagi 2. Heater pun ada. Kita nak pergi dinner. Dinner dalam pukul 7 malam. Jom kita turun. Okay, dinner for today. So ada sup. Sayur sikit. Iya. Men хабарласамыз ғой, очень связь мен ертең жетіп алайын үйге. Вообще. Sedap. Nasi paprik kot. So ni dia punya salad. Ni sup. Sup ni sedap gila. Cecah roti pun sedap. Oh, dia ni. Okay, ni guest house kita orang untuk malam ni. Cantik kan? Episod kali ini bermula daripada Bosogoyet Camp dan kami terus dibawa hiking di Aksai Canyon. Paling lawak sekali, driver langsung tak bagi tahu yang kena hiking. Memang redah je. Lepas penat naik turun canyon, kami singgah pula lunch dekat supermarket. Ingatkan dah settle, rupanya perut pula buat hal. Terpaksa berhenti dekat perhentian hampir sejam. Betul-betul pit stop yang tak dirancang. Bila badan dah okey sikit, kami sambung lagi perjalanan dan check in di Ula Guest House. Penutup hari kami ditutup dengan pengalaman menunggang kuda
berkuda sambil menikmati keindahan Chong Kemen Valley. Tenang, luas dan cantik sangat. Untuk episod yang seterusnya adalah hari terakhir kami di Kyrgyzstan. Ingatkan hadap jam dekat KL tu dah teruk. Rupanya semata-mata untuk beli souvenir kami sanggup hadap jam dekat Bishkek. Dan belah malam pula kami terpusing-pusing nak cari Airbnb yang tak tahu dekat area mana. Kalau korang nak tahu lebih banyak lagi tentang Central Asia ni, jangan lupa subscribe dan tunggu episod seterusnya.